Benih cili hantu Borneo Seeds. Cili hantu atau lebih dikenali dengan nama But Jolokia adalah antara cili terpedas di dunia dengan tahap kepedasan boleh mencecah 1 juta SHU. Varieti eksotik ini terkenal dengan tahap kepedasan ekstrim dan rasa unik smoky serta bercampur sedikit rasa manis. Cili ini memegang rekod sebagai cili terpedas dunia dari tahun 2007 hingga 2011. Pada tahun 2007, Guinness World Record mengiktiraf But Jolokia sebagai cili paling pedas di dunia dengan tahap kepedasan melebihi 1 juta Scoville Heat Units SHU. Namun, rekod ini telah diatasi oleh varieti lain pada 2011. Walaupun bukan lagi pemegang rekod cili terpedas di dunia, cili hantu masih dianggap antara cili paling ekstrim dan popular untuk masakan pedas. Bagi yang suka berkebun dan penggemar cili boleh cuba tanam sendiri di rumah. Tak perlu tanah luas, tanam dalam pasu pun boleh. Satu pet ada 10 biji benih dah lebih dari cukup untuk tanam di rumah. Dengan 10 biji benih, anda dah boleh mula projek kebun mini yang rare dan berbaloi. Walaupun seronok tanam, masak dan makan, cili hantu bukan main-main. Kepedasannya boleh menyebabkan iritasi jika tidak dikendalikan dengan betul. Jadi, pastikan pakai sarung tangan semasa memetik atau memotong buah cili. Elak sentuh mata, hidung atau muka selepas pegang cili. Cuci tangan dengan sabun selepas mengendalikan buah atau biji. Jauhkan dari kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Gunakan dalam masakan dengan berhati-hati, sedikit pun dah cukup. Kalau terkena mata atau kulit, bilas segera dengan air bersih dan elakkan gosok. Sekian, semoga bermanfaat.